Macam lebat weh. Ui. Dah lah orang balik kerja ni. Macam lebat. Tu ada orang yang nak balik kampung, Chinese New Year. Ui. Okay, kita dah sampai. Nak cari parking pula. Satu-satu kalau kereta ni. Parking kita tengok ni. Nampak nak bangunan depan ni. Okay, kita dah dapat parking. Nasib baik senang dapat parking. So lepas ni kita akan naik. Tapi aku nak tunggu Syarul dulu. Lepas tu kita orang naik sama-sama lah kot. Dia tak boleh minta dia termasuk. Dia masuk mana? One way. Oh, one way. Tanpa yang indah, bangunan yang megah, tetapi juga dengan gerai warung restoran rakyat yang tersusun indah dan bersih. Warung atau setinggi bangunan mega, jangan tinggalkan tentunya aspek teknologi canggih yang tentunya saudara kuasai. Tetapi perlu kita jadikan Malaysia ini dari segi perancangannya, sosok bandarnya, kotanya sebagai yang unik, yang tersendiri, yang dikenali. Ini corak Malaysia ketimbang New York atau London atau Jepun. Sebuah lagu yang berjudul Sampai Mati. Terimalah. Olympia 2024 Design Excellence Award received a total of 9 submissions, and there are 2 Atlas Bandaraya Subang Jaya and Sanggawi Property Berhad. For the Glitz Development Putra Heights, Subang Jaya, please welcome on stage Tuan Haji Muhammad Zuhuri bin J. Ali, Deputy Mayor Majlis Bandaraya Jaya, and other representatives to the stage. 49 acres. The one and only award recipient, Bronze Award goes to Urban Skills Studio Singapore Berhad, Sanggawi Property, City of Albina Singapore Berhad, and as an architect, Sivya Berhad. Habis. Tapi aku agak kelaparan. Ni aku nak singgah mamak untuk makan. Ramailah bos-bos yang aku jumpa, ex-boss pun aku jumpa, aku tag dulu. Dan konsultan kita orang dulu. Okay, aku nak try dulu.